Dan kisah bawang merah yang putus semangat sebab kalah dengan bawang putih. Dia nak jadi superstar, tapi masalahnya, suara dia kalau nyanyi, lembu kat kandang pun boleh minta pencen awal. Melihat merah yang hampir burn out, Pak Pandir pun datang bawa senjata rahsia. Vinfear Tango 600 WMV ada total output 90 watt dan 8 inch heavy bass. Kata Pak Pandir, kalau suara tak sedap, sekurang-kurangnya kita bagi satu kampung bergegar. Maka bermulalah latihan epik. 7 hari 7 malam merah tak tidur. Dia pulas echo control sampai habis. Dia test 2 wireless mic tu sampai lebam. Cas pakai Type-C sekejap, sambung lagi menyanyi sampai ayam jantan pun confused nak berkokok. Bila hari yang dinantikan tiba, merah naik pentas dengan penuh gaya. Terima kasih kepada Tango 900 WMV. Suara merah kedengaran sangat power and crystal clear. Satu kampung terpaku bukan sebab sedap, tapi sebab tak sangka speaker tu punyalah mantap. Keputusannya? Merah dapat hadiah sagu hati. Rekod baru tu, sebab sebelum ni nak dapat sagu hati pun jauh sekali. Ajuri kata. Barang dah power, speaker dah gempak, tapi bakat merah ni sebenarnya jenis bakat yang lebih baik kalau terus dipendamkan. Kesimpulannya, kalau bakat korang kuring, pastikan speaker korang meletup. Dapatkan Vinfear Tango 600 WMV sekarang. Biar suara tak sampai asalkan bass sampai ke jantung. Tekan back kuning sekarang.